kesakitan otot yang melampau lebih daripada letih yang biasa, bengkak atau kejang otot yang luar biasa, lemah yang teruk, longlai sampai tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak, dan yang paling penting, air kencing yang berubah menjadi warna macam koko, warna gelap macam warna Coca-Cola tu. Keempat-empat ini mungkin adalah simptom ataupun gejala otot dah rosak, dah terkoyak, sel otot masuk dalam aliran darah sampai sel-sel otot dalam aliran darah tu dah menyumbatkan buah pinggang, menyebabkan buah pinggang tersumbat. Keadaan otot yang koyak ataupun tercarik ini dikenali dengan nama rhabdomyolysis. Ia sering berlaku dalam kes buli, contohnya bila dia orang suruh buat push up beratus-ratus ataupun beribu-ribu kali ataupun dipukul, ataupun dalam kes aktiviti fizikal yang melampau macam orang tu sendiri pergi gym, lepas tu buat aktiviti fizikal yang melampau sampai otot-otot dia tercedera, itulah yang boleh menyebabkan rhabdomyolysis. Paling biasa, rhabdomyolysis boleh menyebabkan buah pinggang gagal dan banyak lagi komplikasi yang lain sehingga boleh meragut nyawa. Jadi ingat, rhabdomyolysis adalah keadaan di mana otot rosak dengan teruk sehingga ia melepaskan sel-selnya myoglobin ke dalam aliran darah, dan myoglobin dalam darah ni menyumbatkan buah pinggang sehingga menyebabkan buah pinggang gagal. Jadi kalau ada apa-apa simptom sebegini, terutamanya dengan kes kena buli ataupun aktiviti fizikal melampau, segeralah pergi ke hospital untuk rawatan. Kalau pergi awal, rawatannya mudah je, masukkan air sahaja. Tapi kalau pergi lambat, dah macam-macam komplikasi sehingga perlu dimasukkan ke ICU biasanya. Jadi jagalah diri, jaga kesihatan, jaga anak-anak, berhati-hati berpada-pada bila buat aktiviti fizikal, terutamanya dalam bulan puasa ni.